dengan pengedaran dan perubahan zaman sekarang ini, para pengguna motosikal di Malaysia sekarang ini berfikiran lebih matang dan juga lebih terbuka. Dan atas dasar itu, MFOS mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk menaik taraf kualiti produk dengan menganjurkan aktiviti memanggil semula atau recall motosikal di Malaysia yang sedang berada di atas jalan raya. Sebelum ini kita telah memanggil ataupun recall model QJ Moto AX 200 bagi menukar sistem exhaust yang baru. Dan sekali lagi saya ingin mengumumkan bahawa MFOS akan membuat recall kedua model dalam masa yang terdekat ini. Dan insya-Allah kepada pengguna-pengguna dan juga kepada para media, tolong sebarkan informasi ini dan kita akan memanggil semula recall beberapa model yang sekarang berada di pasaran. Cik Wira ada salah satu dia Cik Wira dan juga salah satu dia Cik Faiz kot ada guna motor ni, insya-Allah. Dan kita akan membuat recall. Kita tak akan selindung. Kita akan transparent, honest to recall all our product to improve the quality.